guys? So aku akan buat vlog sekarang. Time check sekarang 1:34. And this is special vlog pasal basically aku nak celebrate 5,000 subscribers. Thank you so much kepada korang yang dah subscribe. And to celebrate 5,000 subscriber, aku decided to do a daily life boring vlog lah. Pasal ada yang respon mau cakap, Cap buat vlog lah, apa-apa yang kau tengah buat kat hidup kau tu kau record je lah. So ni aku record. So yeah, time check tadi 1:35. Sekarang aku on the way nak pergi JB. So aku nak elak jam. Aku masuk malam. Dan aku already book a hotel pasal besok pagi aku ada meeting dengan adaptifnya CEO. So aku akan tunjuk korang. Kita pergi JB dulu. Hari aku masuk is actually is a Sunday morning. And kalau aku masuk pukul 7 pagi atau 8 pagi dia dah start jam rabak, which aku tak boleh layan lah. So I have no choice to do it tonight. Masuk, tidur dulu, dia aku belum tidur. Then pergi meeting. Tapi sebelum meeting aku ada kelas pukul 9 pagi. Lepas tu meeting aku pukul 2 dekat Austin, Bang Austin Super adaptif. Tapi nasib baik dia dekat Johor. Kalau tak aku nak kena pergi KL. But it is what it is, man. It's still business. So korang tengok berapa punya aman, damai road bila malam ni. Aku bawa pun tak laju mana. Relax. Just a nice stroll with my wife. Clear. This is kind of drive yang aku enjoy lah. Tak ada valet, so nak kena park bawah. And after that kita pergi register. Oh, it's a new place lah this one. Berdiri Ozo. That's why the review solid. There's the parking. Tepi road. Mana tadi kita dah masuk. Map lah bawa salah. Kan? Kami tak ada upgrade lah bilik. Mana-mana pergi semua ada members. Singapore punya. Kejut je. Here, lift. Brother, here no valet. No valet. No valet. Okay. Thank you. See ya. Okay, thank you, sir. So kita akan check in and I will show you guys the hotel Ozo Medini, Malaysia. Oh, anyway, time check 2:20. So tadi aku keluar rumah berapa? Setengah jam je. Wah, ni tempat ni. Ozo. Dia pool ke apa sini? Ada, sebab kita ni kat 5. Pool Pool dengan gym semua dekat 5. Dekat 5? Oh. So start pukul masuk start pukul 7 lah. Pukul 7? Ada dah buka semua. Okey. Kalau breakfast? Breakfast ada dekat 5 juga. Dekat 5? Kalau yang gym dekat 5 atas sikit. Okey. Kalau macam ada breakfast, Ada tak saya? Ke boleh bayar je? boleh bayar kau. Kalau tak ada kalau boleh walk in lah. Oh, in bayar je Room okey. service pun ada ya? Room service maksudnya breakfast. Order makan. Breakfast dia kena beli cafe. Kena pergi kafe. Dia tak ada room Sebab tak ada service. room service. Dia tak ada room service. Kita belum ada room service lagi. Okey, okey. So diorang cafe dia buka 24 jam sampai malam. So dia boleh walk in kat coffee house. Kalau siang lepas breakfast dia buka lah kan. Oh. Okey, boleh. Terima kasih, bro. Tingkat ada kat 6 yes. Okey. Lift depan dia. List depan Terima kasih. Okey, kita dapat tingkat 6. Let's go, man. 06 apa? 609. Bau baru, tempat baru. 0609. Bismillah. Assalamualaikum. Oh, not bad Pak mandi. Not bad Myself. Okay lah, simple punya. Tempat crash punya. Alright, cantik. Approve. Settle. Bilik wonderful. Perfect for crashing out. Nothing fancy like I said. I think it's nice just to crash out.
For 2 nights? 3 nights, 2 nights. Aku book 3 day 2 nights is 140 Sing dollar. So it's quite affordable, even for families ataupun couples. You want to have a good retreat kat Malaysia ni, Bendini daerah Second Link ni. Aku biasa kat Second Link je. Solid lah. Tapi sekarang aku lapar. Let's order food through Grab. Then besok pagi pergi breakfast. Lepas breakfast then aku dah boleh start aku punya itinerary lah. Settle aku punya kerja semua. Let's see Grab food. Dapur Perancis. Banyak ni makanan. Kat Malaysia ni makanan tak akan habis punya. Macam-macam. Al-Arabi Restoran Kebab. Wih. Okay, dah order. Makan Mana Cafe. Sampai about 3:20. But mata aku pun dah berat. Aku belum tidur daripada siang tadi. Bangun siang. Settle wife aku punya exam. Gerbak-gerbu. Pergi rumah mak aku. Settle insurans mak aku semua dengan shout out Feroz daripada Miraj. Fantastic guy. He settled my whole family punya covered insurance, medical, hospital and whatever lah supposed to cover kan. Apa lagi later gonna be a long day. Aku will meet Kid also. Kid ada dia pergi book hotel dekat daerah Woodland punya side sana pasal dia masuk dari Woodland, aku dari Second Link. So that is the advantage lah tinggal Jurong West. Like fantastic, tak jam, masuk less than half an hour dah sampai kat Malaysia. Terus masuk Medini daripada Second Link is like around 8-9 minutes je datang sini. By right kalau jalan the correct road, cuma aku jalan salah tadi. All good lah, Alhamdulillah. But whatever it is, aku nak thank you guys so much because korang made it happen. 5,000 subscribers. Alhamdulillah. I didn't even know that this channel can even hit 5,000 walaupun macam baru 5,000. But it's okay, 5,000 bagi aku banyak. Ramai orang yang subscribe because the initial plan aku just want to put YouTube to archive aku punya memories, videos and everything, to archive my videos for my memories. But Alhamdulillah, if you all support, aku dah ada 5,000 subscriber man. So kepada orang yang belum subscribe, korang tonton video ni, jangan lupa bantu aku subscribe the video. Mata aku dah rabak. Makanan dah sampai. So sekarang aku nak pergi ambil. Macam tak ada orang je. Apa motif? Yelah, motif dia orang penat duduk lah, tunggu lift jap. Apa motif lagi nak letak sofa kat sini? Kasih orang duduk, betul tak? Let's go man. Aku dah ngantuk ni. Order sate 5 cocok ayam, 5 cocok lembu, nasi goreng, nugget. Okay, let's go man. Let's go man. Aku paling menyampah jalan alley panjang macam gini seorang-seorang. You know I know lah Tak payah nak cakap sekarang lah. Let's go. Nuggets. Bismillahirrahmanirrahim. 3 pagi punya sate, nampak? Ini aku mesti flat ni baik. Perut dah kenyang. Okay geng, aku nak tidur dulu. Aku jumpa korang besok. Ciao. Morning. Time check 9:16. Aku tengah nak start aku punya Zoom kelas. Cubaan yang kita akan betulkan jika ada yang perlu dibetulkan. Okay. Babun maftuhun. Taufik. Okay, next one. Ashraf. Ashraf ada ke? Ada ustazah, ada. Ada, okay, alright.
So saya download your. Okay, kalau ni saya boleh tunjuk terus sebab dia portrait. Okay. So an old candle, a long candle. Okay. Okay lah, actually sebenarnya dot boleh diterima. Dan sebenarnya dot dia mesti dekat betul-betul kat atas sini lah. Hazihi Zal dia betul dekat, sepatutnya dekat atas apa, kira boleh kita tulis betul-betul dekat atas. Dot dia penat sikit Ustaz. Sampai turun sikit Okay. Okay. Alright, so aku tengah 25 minutes of break daripada aku punya kelas. So basically is every Sunday class The yang recording aku has stopped. Yes, recording have stopped. Every Sunday my class yang aku attend with Jamia. So basically this is on my I'm on my third module already. Third module is about bahasa Arab. The first one is about first dah habis exam, second tafsir Al-Quran, third ni bahasa Arab. Wah, it's interesting and confusing and it's a bit hard for me yang belum pandai mengaji sangat. So aku nak kena really improve myself pasal ni pada exam. Then after this module aku tak tahu apa lagi. Total cost is 1 year tak silap, 1 year. Then after that insyaAllah boleh ambil diploma Islamic, pengajian Islamik. So yalah, every Sunday lah my routine. Let's see the item first. Okay, Sa dengan dal, yes. And then apa tu? What do you call it? Tanduin Yang kat bawah tu. Oh, yang mati Yang bukan. bawah ke? Yang ni. Yang Hanifah atas. Tak ada shot pun. Mana shot ada Tak ada pun. So, and after that, the last 1 hour macam gini, 11 to 12, I will dedicate to do a mock test to focus how to do the paper. Because the next week is the last session kan before exam. Selamat Hari Ibu bagi isteri-isteri dan mak-maknya semua, insyaAllah. Selamatun Hari Ibu Yun. Salah betul. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Bye. Yep, I've ended my class. So now dah habis, alhamdulillah dah habis. Next week, last week was to exam. Now time check 11:57. Kira korang ikut aku punya day in life. Kita dah penat. Dah cukup tidur, soalnya tidur lambat, makan, tidur, kelas. So nak kena get ready, pukul 2 kita punya appointment. Let's go. Selama rest baru siap lah. Hazi rotun tumpuk-tumpuk tai unta. Okay, alright. Dah dapat nap jap. Time check 1:27. Now off we go to the meeting. And meeting timing client kata postpone 2:30. So we have about 1 hour to actually reach there. Location dia kat mana? Kat Mount Austin tak tahu lah, kena Google Map lah. But aku akan tunjuk korang daerah sini tu. Kita naik tingkat 5, kita tengok pool dia, punya cafe and apalah lagi ada kat sini. So the vlog is about the hotel also lah. Like the view from here is like this. So dia tepi road. Nampak? Tepi road ni masuk je dah hotel. Medini punya area is pretty, I wouldn't say new lah, but there is like kind of sunyi juga. Maybe for businesses or I don't know lah what's the plan for Medini. 5 ke A? G. Tak, ni nak tengok restoran. Yeah, restaurant 5, 2A. swimming pool 5, Thirst. The hell. Okay, ni 5A dia. Ada surau kat sini. Tokton toilet apa Tokton. Ikut. Oh, masuk ke? Tokton. Ni gym dia. So, nak kena access pakai card lah. Quite new the facilities. Facilities like equipment.
Okay lah, pretty basic lah, but it's okay lah. Not bad lah. Ada treadmill, bau pun bau gym baru. Mattress baru. And then bila kau treadmill dekat sini, you can actually have this view of longkang lah actually. Tasik lah. Tasik Parit lah, parit. Orang Malaysia cakap parit. Macam parit lah. Tak tahu lah, aku best barang je. Depan tu tak salah Gleneagles. Kan? Gleneagles kan? Yeah, I saw in the map. Let's go, man. Now let's go to the pool. Lagi pool pula kita tengok. Sekali pool dia lawa then you cari baju mandi dia. Kita ada, I don't know why I feel the day is like long. Padahal kita datang semalam 4 pagi 2 pagi. Kita sampai ke 1 lebih. Ni bangun siang lah. Tu lawa siang tu atas ni. Oh yeah. Is that a villa or what? I think it's a nest home that I saw on booking.com. Tu yang colour brown. Yeah. So nice. It's Alma Nest Home or something. There's a lot of places that you can actually book around Medini and Puteri Harbour area. Come. Where's the cafe ya? Cafe dia kat mana Oh sini. Ada kedai kat dalam dia? Ada kedai boleh beli Ya kita open. open. Sampai pukul berapa Kita last order sampai pukul 9. 9 malam. Oh, room service tak ada kan? Ada. Oh, so saya boleh order dari atas, boleh hantar ke bilik? Nanti bisa telefon dekat FO, nanti Oh, tapi hanya sampai pukul 9 malam sajalah. Okey, terima kasih. Luar tempat duduk. nanti tempat duduk ada swimming pool. Oh, swimming pool. Okey, terima kasih. Oh, ya lah 5A kat atas ke? Instead of music, there's a staircase. Oh, it's pretty nice. I'm shocked, bro. Area ni is underutilized, under-reviewed by people. Like if you come in JB for some businesses or whatever event, I would stay here again. Really, man. Sebelah apa kondo Akak kan duduk sini lagi je. Oh ni kedai dia lah. Boleh room service lah. Ni boleh dah event. Kan? Boleh event. Tak ada yang orang tu semalam cakap tak boleh apa? Tak boleh dine. Room service kan? Ada apa? Oh ni pool dia adik. Tapi Tak ada orang. ini kau bogel pun tak ada orang sini. It's quite decent lah. Yeah, the pool is quite decent. Okay what? Relaxing. But it's damn hot lah now. Tak lah, windy Yeah, I think I'm going to swim aku day. Oh, Petang pun boleh swim aku. see our itinerary first Look at it's relaxing the view there. And what do we have over here? Abandoned condo. Asia, literally tak ada orang je. I think they are building up. I don't know dia dah siap ke, dah abandon ke apa ni. Macam belum siap je Aku tanya Kit, dia dah check out hari ni. Aku tak tahu dia nak balik apa, Singapore. Kit ni orang ni memang rajin layan jam. So kalau dia tak nak layan jam, dia boleh datang sini lepak dengan aku lah. Kalau dia nak layan jam 2 jam, 3 jam, kau pergi jalan Woodland Kit. Kau boleh layan. Lupa. Okay, so the location in ST is at Tea Garden Taman Daya. It's around 34 minutes, 31 km. Let's go. Tea Garden. Alright, kita dah sampai. This is our meeting place. Aku nak cari Kit dulu. Mana dia parking? Tak orang makan ni Tea Garden. Pasti dia ada convection oven, ada micro power.
pretty eh. Want try the steam or not? Steam like nice My shot make you pretty. I don't need your shot to make me look pretty bro. Aku ada satu problem yang bila aku semakin tua ni, aku dah tak suka pakai wax lagi. Pasal aku tak suka rasa dia melekit dengan rasa apa ni. Rasa dia merah ni, oh tak. Dia apa rasa melekit, lepas tu nanti kau dah peluh. So tapi yelah, dia punya downside rambut bersepah lah. It is what it is lah. No complain lah, it is what it is lah. Alamak, iPad aku lah, tak apa kau dah iPad dah. Friday kau okey lah Okay lah. Lu masuk bila je? Cakap sikit je. Friday masuk, kita chill kan. Ambil orang kata berehat sikit. Betul lah. Just chill and you know, ya lah. Lepas tu nak jumpa klien lah tadi. Jumpa klien. Jumpa klien lah. Partner lah. Actually partner lah, bukan klien lah. Balik besok malam ni Cek-cek barang tadi kau kata dah sampai. Sampai. Aku sampai pukul 1:30 je. Tak payahlah. Malas nak kerja. Boleh lah. Boleh, asal tak boleh. Cik boleh bagi Boleh. InsyaAllah InsyaAllah. Jeb. Did you try yang ni? Create letter. Let's try. Let's try. Okay, so ni part korang just relax, korang enjoy, korang tengok je. Aku tengah sibuk dengan klien, business meeting. Jadi kau boleh tengok dekat muka aku tu, aku tengah fokus tengok dengar klien cakap apa. Dengan sekarang ni aku tengah macam tengah fikir aku punya words yang exact aku dah sampaikan. Jadi nampak pandai sikit lah. Jadi dalam business ni memanglah kepala otak akan apa serabut. Jadi itulah, try sikit simple, everything macam sedap. Oh, ni fantastic, aku really suka ni. Memang power, memang aku tak sabar nak kasi korang try ni. Okay, nimpak kau tengok aku berbual dengan tangan, dengan cara ekspresi aku, memang style. I love this man. Acap sudah buat vlog. Dia vlogger sekarang. Mana overseas aku tengok. Pergi. Everything sedap bang. Ada kenyang. Aish. Tak apa, mesti ada space untuk Next time kita full throttle. InsyaAllah. InsyaAllah. Apa? Aku nak pergi Mid Valley. Aku nak beli Huawei punya jam yang terbaik. Lagi baik dari iPhone. Relax semua. Okay, selamat. Jumpa kat Singapura. Okay, meeting dah habis, alhamdulillah. So ni salah satu sampel. Oh bukan, bawah ni sampel. So korang nak kena nantikan. You guys need to wait. This gonna be the best taste collaboration, insyaAllah. InsyaAllah lah. Aku tak boleh cakap banyak lah. Tak boleh. Aku dah pening ni, layan dengan TikTok. Asyik. Sebab aku cakap asyik. Dah belum? Okay. Jom lah. Sekarang kita pergi ke Tampoi Lighting. Tampoi Lighting pasal rumah aku punya dapur punya lampu dah blow. That time bila baru dapat rumah pun beli lighting kat sini. Aku rasa ramai juga Singaporean yang datang sini actually beli rumah-rumah punya, mana-mana rumah punya lighting. Tampoi is actually near Skudai. It's around here. So this area lah, ramai Singaporean yang akan familiar juga daerah-daerah sini. This is where you get all the lightings for house, and then get your contractor to pasangkan lah. But I believe ramai contractor pun datang sini. Tak, aku is just still excited with the product. So nanti bila produk tu dah launch, make sure, aku harap korang semua boleh support. Oh, ni lampu kita. Ni lampu dapur. Mana ini ya?
You tengok sama lah? You ingat boleh lah sebab kita mau tengok di feed biasa. 3 years ago, I cannot remember. Ada manggil jenis Okay, lampu dah beli. Tengok satu. Lampu dah settle. 2 biji lampu bawa balik. Adat ada rumah, benda akan breakdown. Nak kena touch up, kita touch up lah. Wear and tear. So sekarang kita pergi mana? Ayon. Salah. Kita akan beli Pokemon card. I thought sini lagi mahal. Check it out lah. I want to try. Maybe Malaysia bring me luck. We will never know. Yesterday actually aku bought 1 card, 3 packs. Dan aku dapat Charizard. So we shall see kat Malaysia ada luck ke tak. Let's go. See this kind of road, you can only get in Puteri Iskandar area je. Clean, relax, tak jam, tak busy. Relaxing drive lah. You know, with the sunset, 6 o'clock the sunset, nampak chill je. I can't get this in Singapore lah. Tu je lah. Bayalah. Malaysia. Okay, kita orang sekarang dah sampai ke Eco Botanic. Ni signboard dia. Eco Botanic ni, dia tempat dia adalah macam-macam kedai. Aku tak tahu macam nak explain. Kedai makan, kedai bakery, kedai apa, massage, semua ada lah. Campur lah. Orang Cina ada, Melayu ada, India ada. Tempat dia modern sikit lah. Ada kondo. Ada kondo. So Pokemon card tu dah tunjuk dekat daerah sini. So aku turn right. TCG card game. So depan sini lah. Ya, 38. Pandai. So settle. 2, 4, 7 pack. Every day is dessert day. Yalah. Ada high sugar kan. Nonsense. Balik ke hotel. Nak kena rest dulu. Mata dah sengit. Mana nak pergi. So malam kita akan balik. Maybe pukul 2 pagi, 1 pagi. Pokemon card pun aku tak boleh buka. Mana tu ada heat, aku tak ada protector. So jangan buka dulu. Balik dia tunjuk korang lah. So ni apa yang tengah viral ni sekarang. Apa date nama dia? Dubai Mochi Kunafa. Don't know what lah. Come I try. Dubai Mochi what? Don't know lah. It's a pistachio kunafa punya tea. Okay lah. Okay, alright. Round 2 pergi collect makan. Dah order Grab. Time check 11:10. Let's go. Rasa dah macam deja vu pula. Semalam baru gini, hari baru gini. Check tadi tak jam. So actually it's a green light lah. But okay lah, dah ada hotel, dah boleh lepak. Rumah pun Jurong West, dekat je, seberang je. And check now is 11:51 and it's time to go home. Back to homeland. Alhamdulillah, I've done my job, settled. Like I said, very excited to go home, finish up what I'm supposed to finish up, and I will share with you guys, man.
Alright. Time check. 12:49. Tadi keluar kat sana berapa? 11:51 Alhamdulillah. 12:49. Yalah 1 hour lah isi minyak, clear checkpoint dan semua. Kita balik. Ni dah ayam kat jap. Okay, so sekarang kita akan unpack ni Mega Brave. Kiwa. Satu shining pun tak ada. Okay, good morning. Time check 12:30 hari. Aku nak kena pergi meeting kat Ubi. Ada meeting dengan Joy, ada meeting dengan Kit lagi untuk finalize kita punya the product that after the meeting tu nak kena finalize by today. Anyway, aku ada story dia pasal hotel yang aku pergi tu. Nanti aku akan share korang kasi aku sampai dulu kat tempat Kit. Wait for me. So aku dah sampai, Kit pula belum sampai. Excited sekejap. So apa cerita dia? Cerita dia is Aku tu fikir balik lah, tu hotel dia macam tak ada orang tau. And after that, bila tak ada orang, bini aku tidur. Bini aku ada weird dreams tau. Like probably aku felt that hotel dia tempat ulu. Lepas tu macam tak ada orang dah setahun lebih. Dia boleh ada macam jin tau tengah duduk. Aku felt that eerie lah. Kau imagine like hotel with 400 rooms, ada 3 atau 10 orang lah max, different levels. Kau tak rasa seram ke? Itu je lah aku nak share. Dia punya rasa seram tu kan. Tapi aku nak explain pun aku tak tahu macam nak explain. Ini nak kena try sendiri baru tahu. So kalau nak tahu, pergilah try. Edisi ni bukan baru keluar ke tadi? Tak. Apa khabar? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Ustaz Oh ya ke guys? Kau kalau rekod video aku banyak kena edit. Acak kira-kira dia main person kira kalau nak jatuhkan aku kan. Simple. Yang putih je sikit. Tapi tak, anda akan jaga sahabat jaga kawan lah. Baguslah. Alhamdulillah. Jangan lupa sangat. Tak ada lah. Niaga macam mana Joy? Okey Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Tapi baru macam apa nak depan update apa ke apa-apa? Tak ada. Drop bila ke apa ke? Belum lagi. Belum lagi. Depan sangat tu. Taklah jauh lah dia. Kau tak selesa ke? Tak. Tengok Kit selesa. Saya Kit. Angkat call. Dia paling selesa. Angkat call lagi. Angkat call. Apa Wandiza kat sini? Yelah. Pasal sikit hari kan kita pernah interview kan. Ya. Yelah, jadi nak dokumen kan, benda ni important. Yelah. Portfolio kita nak menunjuk-nunjuk lah kat orang. Sial. Tiba-tiba trip. Okay, kita buat behind the scenes Oyeka dokumentari Tak, aku dah ready. Ustaz. Saya akan buat dokumentari Oyeka pada hari ini. Vlog ke berapa saya tak tahu. Okay, Ustaz, apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Saya buat vlog behind the scene Oyeka. Oh. Alhamdulillah. Silakan. Baik. Terima kasih. Siapa namanya tadi? Ashraf. Khidir. Ustaz macam Tuan Kadi Apa? Macam Tuan Kadi. Tak apa, jangan tuan kedi. Betul lah. Tahu tak tahu Jufri? Tahu. Aku satu benda pun tak tahu. Aku tu on off je. Kit kau tak ada kan? Gambar blur je. Ini Tuan Khidir. Ambillah video dia ajar tu. Blur Next time boleh. Kalau Ibu kata sponsor, dia akan ikut. Betul Aku yang tengah berpeluh So dalam Oyeka ni saya Dah berapa tahun Oyeka ni? Saya rasa dah 3 Alhamdulillah. Saya lah set up kamera, saya lah jadi host, saya lah edit. Ya. Sama macam awak. Badan muka kau. Badan muka kau. Kita kerja orang tak tahu pun. Betul Yang senang yang datang duduk shoot. Ya. Ini belum fikir apa nak berbual lagi. Betul. Jom. Duduk sana jom. Duduk sana jom. Aduh. Oh, iya ke?
Oh, iya ke? Oh iya ke? Ya, Ju boleh buat. Dengar, Ju seorang je boleh buat. Ya. Yeah. Tinggi. Dia pakai key tinggi. Mana KLIA eh? Oh, Senai. Leceh lah, aku nak park kereta lagi. Okay, so aku sekarang dah habis meeting. Time check 4:10. Aku nak pergi gym dulu, then balik. So yeah, whatever it is, aku dah habis meeting. Dah cover a lot of topics aku punya meeting tadi. Agenda semua cover. Things going well, Alhamdulillah. What else tu lah, aku tengah gym. Lagi apa aku tak tahu lah. Nak continue ni vlog ke, aku nak buat hari lain ke apa. Aku rasa dah habis lah kan vlog. Nak rekod apa lagi? Ya,